Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Johor sekali lagi memperhebat usaha penguatkuasaan menerusi pelaksanaan OPSAPU yang dijalankan sekitar jam 12.30 pagi di daerah Kulai Johor. Operasi ini menyasarkan beberapa premis rumah kedai yang dipercayai dijadikan sebagai lokasi penempatan pendatang asing tanpa izin selepas melalui proses risikan dan pemantauan yang dijalankan secara berterusan. Menurut pihak berkuasa, operasi tersebut dilaksanakan hasil maklumat yang dikumpulkan sebelum ini sekaligus membawa pasukan penguatkuasa ke beberapa premis yang dikenal pasti. Sebaik pemeriksaan dimulakan, suasana bertukar tegang apabila beberapa individu cuba melarikan diri sebaik menyedari kehadiran anggota penguatkuasa. Namun begitu, tindakan pantas dan koordinasi yang tersusun berjaya menghalang cubaan tersebut sebelum semua individu berkenaan berjaya ditahan. Pemeriksaan diteruskan secara menyeluruh di setiap ruang premis. Anggota operasi turut menemui beberapa individu yang dipercayai cuba mengelakkan pemeriksaan dengan bersembunyi di bawah katil serta di ruang-ruang sempit bangunan. Bagaimanapun, usaha tersebut tidak berhasil apabila semua mereka berjaya dikesan hasil pemeriksaan yang teliti oleh pasukan penguatkuasa. Secara keseluruhannya, seramai 50 warga asing telah ditahan kerana disyaki melakukan pelbagai kesalahan di bawah Undang-Undang Imigresen Negara. Mereka terdiri daripada 8 lelaki warga Indonesia, 31 lelaki warga Myanmar, 2 lelaki warga Bangladesh, 2 wanita warga Indonesia, 6 wanita warga Myanmar serta seorang wanita warga Vietnam. Hasil semakan awal mendapati sebahagian daripada individu yang ditahan dipercayai tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah, manakala sebahagian lagi disyaki tinggal di negara ini melebihi tempoh yang dibenarkan. Kesemua mereka berusia antara 18 hingga 40 tahun. Semua individu terbabit kini ditempatkan di Depot Imigresen Setia Tropika bagi membantu siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut peruntukan Akta Imigresen 1959,63 sebelum sebarang tindakan selanjutnya diputuskan oleh pihak berkuasa. Operasi seperti ini mencerminkan komitmen berterusan Jabatan Imigresen Malaysia dalam memperkukuhkan penguatkuasaan undang-undang serta memastikan setiap individu yang berada di negara ini mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Langkah ini juga bertujuan memelihara keselamatan, ketenteraman awam dan integriti sistem imigresen negara selaras dengan usaha kerajaan untuk memperkukuhkan tadbir urus yang berkesan. Inilah peringatan bahawa sesiapa sahaja yang memilih untuk melanggar undang-undang akhirnya tetap perlu berdepan dengan tindakan yang sewajarnya. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan jumpa lagi di video seterusnya.